I teringat ada kisah seorang patient I ni, dia mengadu susah sangat nak membuang sampai kena buang asid. So bila I check cara pemakanan dia, rupanya dia ni memang suka ambil makanan yang berminyak, makanan yang pedas, suka makan fast food. Tapi bab pengambilan sayur dengan buah-buahan tu sangat-sangat kurang. And dia pun tak rajin sangat nak minum air. Tapi dia cakap dengan I, "Doktor, saya dah try ambil probiotik, tapi masih lagi ada masalah susah nak membuang." Sebenarnya kan, ramai yang tak sedar, tak semua probiotik yang kita ambil tu akan sampai ke usus dalam jumlah yang optimum. Sebab probiotik ni dia bakteria hidup tau. Jadi ada kemungkinan yang sebahagiannya tak tahan dengan asid dekat dalam perut. Sebelum sampai usus, dah banyak yang mati ataupun jumlah yang diambil tu tak cukup untuk support keseimbangan mikrobiom usus. Sebab tu sekarang ramai yang mula beralih kepada teknologi postbiotik. Postbiotik ni dia bukan bakteria hidup, dia adalah bahan bermanfaat yang terhasil daripada bakteria baik. So dia bantu untuk support persekitaran usus supaya lebih stabil dan seimbang. Bila mikrobiom usus lebih seimbang, penghadaman jadi lebih lancar, pergerakan usus lebih selesa, kurang masalah bloated dan berangin, dan dia juga bantu untuk support gut protective barrier. Contohnya seperti postbiotik daripada Aura Biocare ni. Dia ada prebiotik, probiotik dan postbiotik. Ini dipanggil triple microteknologi. Prebiotik adalah makanan untuk bakteria baik. Probiotik pula adalah bakteria baik. Dan postbiotik pula adalah nutrien yang bermanfaat untuk support usus secara lebih optimum. Plus ada cranberry extract dengan vitamin C untuk support immunity daripada dalam. Kalau you all dah cuba ambil prebiotik tapi rasa tak banyak perubahan sangat dengan masalah penghadaman, mungkin boleh cuba support usus dengan postbiotik daripada Aura Biocare. Kalau tak tahu nak cari dekat mana, nanti saya letak link dekat bawah.